Cuba korang tengok video ni jap. Convert to CST, primaries for look. Sebenarnya video ni boleh jadi contoh kenapa sebelum-sebelum ni aku selalu cakap yang penting masa shooting, bukan masa editing, bukan masa grading. Kalau korang boleh tengok dekat situ, itu daripada lock ke CST. Kalau korang tak faham lock ke CST tu maksudnya nak bagi dia nampak back to normal Red 719 macam korang shooting tanpa lock. So basically daripada lock ke CST dia, average people aku rasa korang dah boleh upload video tu as a content sebab memang dah cantik. Aku tak tahu lah korang pernah buat ke tak. Selama aku belajar editing, aku belajar color grading, aku selalu ambil footage-footage yang daripada luar, and then aku akan belajar color grading daripada situ, aku akan belajar editing daripada situ. Dan basically mostly footage dia orang just one click and then done. Memang nampak cantik straight out of the camera. Tapi bila kita shoot sendiri, kita edit sendiri, grading sendiri, video kita sendiri, apa benda tu? Aku tahu korang pernah ada pengalaman yang macam tu. Aku tahu korang pernah lalui benda tu. Aku sendiri pun pernah lalui benda tu. Even sekarang pun kadang ada juga time-time yang aku shooting tu. Bukan aku nak cakap color grading dan editing tu tak boleh nak ubah sesuatu mood ataupun sesebuah video tu. Tapi masa shooting tu adalah peranan yang penting. Location wise, lighting wise. Macam contoh sekarang ni kan, aku pakai lighting sebenarnya walaupun aku shooting siang hari. Okay, ni dengan lighting, ni kalau aku tutup light aku. So basically lighting tu pun penting. Sebab tu aku pernah cakap dengan korang sebelum ni, walaupun post production tu penting, editing, grading and all those stuff, tapi pre-production, location wise, lighting wise, itu peranan yang paling penting sebenarnya.